Untuk part 3, jom ikut aku, kita explore Kampung Long Selatong di Ulu Baram. Untuk sampai ke Kampung Long Selatong, kami mengambil masa lebih kurang 1 jam macam tu. Bila dah sampai, kita orang kena naik bot untuk pergi ke Kampung Long Selatong. Masa ni, air deras jugalah sebab pagi tadi hujan. Finally, kita sampai juga di perkampungan Long Selatong. Untuk aktiviti kami hari ni adalah melawat satu rumah panjang untuk menikmati kekayaan budaya di Sarawak. Kedatangan kami disambut dengan welcome drink, air teh bunga je, bukan tuak, bagi menghormati kami yang Muslim. Selepas itu, ada juga tarian ngajat. Habis je ngajat, kami dijemput makan dan sambung untuk village tour. Next, kami sambung pula ke satu lagi rumah panjang. Rumah ni digunakan untuk homestay. Yang mana nak bermalam di Long Selatong, bolehlah duduk sini. Sebelum kita orang balik, Apa tu? ini adalah tanda farewell untuk Kampung Long Selatong kepada kami. Next, kami sambung perjalanan kami ke Long Akah Fort. Tapi sebelum sampai ke Long Akah, kata boat driver kami dia nak bawa ke satu tempat. Korang tengoklah, memang best tapi agak mencabar sikit lah. Okey, kita dah sampai di persinggahan sebelum ke Long Akah Fort. Dekat sini kami rehat sekejap sambil makan durian dan mandi sungai. Okey, jom kita sambung ke Long Akah Fort. Long Akah Fort ni adalah sebuah kubu bersejarah yang memainkan peranan penting semasa pentadbiran Brooke zaman kolonial British dan kerajaan negeri Sarawak. Ia berfungsi sebagai pusat pentadbiran dan pertahanan utama di pendalaman serta kini menjadi simbol kekayaan sejarah dan daya tahan Sarawak. So, macam mana? Best kan jalan-jalan Sarawak ni? Dapat naik boat 4x4, memang syok. Nak lagi? Komen part 4.